sekarang tu mahal-mahal tu. Yelah. Weh korang, cantik je weh korang. Mestilah, kan ayah aku belikan dia mahu. Yelah, aku nak beli tapi Mesti kau tak mahu beli. sabar kita. Ada, aku nak juga beli. Weh Fakihah. Oh, beg baru nampak? Mesti aku beli kan? Ayah aku belikan. Oh. Weh Adelia, jom kita pergi ponteng. Jom. Fakihah, nak ikut tak? Nak lah. Sedih nak ikut? Tak nak lah, tak baiklah ponteng kelas. Takut tu kau. Dasar budak naik. Fakihah, lepas ni kau nak sembahyang terus ke? Kenapa? Sebab kita orang malas dah nak solat awal-awal, nampak aja sangat. Oh, kalau macam tu aku ikut korang lah. Okey. Kena tegur dia orang ni. Seri, kau buat apa duduk dekat sini? Tak ada apalah. Korang cakap pasal apa tadi? Taklah, kita orang tak nak solat awal-awal. Sebab nampak macam budak nerd. Jadi kita orang nak lepak sini je. Kebetulan pula. Aku tengah baca hadis ni. Pasal apa ni? Daripada Abi Al-Abbasal bin Sa'al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahawa seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amal iza amiltu ahabbani wa ahabbani nas." Faqala, "Azhad fil dunya yuhibbuka Allah wa azhad fima indanas si yuhibbukan nas." Apa maksudnya? Maksudnya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya suatu pekerjaan yang jika dikerjakan nescaya saya dicintai Allah dan dicintai umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah engkau angka dunia, nescaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah engkau akan apa yang ada pada manusia, nescaya mereka mencintaimu." Oh, macam tu. Zuhud tu maksudnya apa? Zuhud ni sikap tidak terpedaya dengan kemewahan dunia, berpaling kepada kesenangan duniawi dan mengutamakan akhirat di dalam hati. Oh, macam tu. Okeylah, jom kita pergi solat. Jom. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله Takut. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه Jangan tengok aku sudah wiyak. Dah, ambil tu. Hak bani wa ahabani wa.